Perdana Menteri Anwar Ibrahim malam tadi memberi amaran kepada orang ramai untuk tidak bertindak sewenang-wenangnya ke atas rumah ibadat yang dibina tanpa kelulusan. I want to remind my friends, you have been told to observe these rules and you must adhere to these principles, and you have no right whatsoever to take law into your own hands. The law must be respected. Amaran itu dibuat 2 hari selepas Anwar mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk membersihkan kuil-kuil yang dibina tanpa kelulusan. Tegas beliau, hanya pihak berkuasa berhak mengambil tindakan mengikut lunas undang-undang yang ditetapkan. Semalam, sebuah kuil tidak berlesen di Rawang dirobohkan oleh kumpulan yang bertindak sendiri dengan 4 individu ditahan polis. Beberapa pihak mengaitkan insiden itu dengan kenyataan bersihkan oleh Anwar yang disifatkan terlalu umum dan bersiko untuk disalah tafsir.